Jahadatun nafs, berjihad menentang hawa nafsu. Kurang tidur, bangkit malam, banyakkan tahajud. Kurang makan, banyakkan puasa. Kurang ke bercakap, banyakkan zikrullah. InsyaAllah terbuka pintu-pintu rahsia. Bila pintu rahsia ni terbuka, tuan-tuan, Masya Allah, kita tahu apa ada di kubur. Al-khabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur tu satu taman daripada taman-taman syurga, kata Nabi. Dia juga boleh merupakan satu jurang pada jurang-jurang neraka. Yang ni semua orang tahu. Nabi dalam satu hari masuk masjid. Bila masuk masjid, tengok sahabat-sahabat ketawa, sembang gelak. Nabi pergi dekat, Nabi kata, kalau hampa tahu apa yang aku tahu, hampa tentu banyak menangis daripada banyak ketawa. Ketahuilah wahai sahabatku, kubur ni hari-hari dia bercakap. Kubur ni tak ada satu hari pun dia tak bercakap. Tiap hari dia bercakap. Cuma suara kubur ni tak didengar oleh manusia dan jin. Makhluk lain semua dengar. Apa kubur kata? Kubur kata, aku ni rumah yang sunyi sepi. Aku ni rumah dagang. Aku ni rumah yang penuh dengan tanah. Aku ni rumah yang penuh dengan ulat. Ulat makanlah daging kita, tuan-tuan sekalian. Hoi orang beriman beramal soleh, kubur kata, hampa lah yang paling aku suka berjalan atas muka bumi Allah Ta'ala. Hampa tengok kalau hampa mati, aku nak buat macam mana? Bila orang beriman beramal soleh, tuan-tuan, mayat dia diserah saja ke tua saja dalam kubur tu, yang lahat tu, kubur terus sambut. Kubur kata marhaban wa ahlan, selamat datang. Dia tarhib, welcome, selamat datang. Serta merta, kata Nabi, kubur meluaskan diri dia sejauh mata memandang. Ada orang kata 70 star. Ada kata makna hadis kata sejauh mata memandang. Allah perintahkan malaikat tebuk satu paip daripada syurga masuk kubur hamba Allah ni. Bau wangi tuan, harum yang amat hebat. Mayat ni terlena tu, tak sedang apa. Sehinggalah ditiup sangkakala yang kedua, baru dia tersedap bangkit pada kubur. Tapi bagi orang yang fasik, zalim, kafir, kubur kata, hampa paling aku benci berjalan atas muka bumi. Hampa tengok hampa mati besok, aku nak buat lagu menang. Suara saja kubur, mayat dalam kubur. Kubur kata la marhaban wala ahlan. Tak ada marhaban, tak ada selamat datang, tak ada welcome, tak ada apa. Kubur terus mengecikkan diri dia, menghimpit si mayat. Nabi tunjuk jari dia lagu tu, berselang-selang, dihimpit oleh kubur. Dan Allah Ta'ala melepaskan 70 ekor ular berbisa. Patuk si mayat, patuk, tarik, tak tahulah, 70 ekor. Tok guru saya Haji Wa'in kata, kalau hampa berani sangat, hampa pergi ambil ular ayak di benang, bolang kelabu sekor. Ular ayak kan bisa, bolang kelabu, mampu tak boleh tidur. Ni 70 ekor yang bisa. Allah Akbar. Kita dengar je hadis ni, tapi tak yakin sungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh mujahadah, kita dapat tundukkan hawa nafsu kita, sungguh-sungguh kita ibadat, Allah buka tuan mata hati kita, kita yakin apa Nabi kata ni memang betul berlaku. Gairah kita melakukan taat, bersungguh-sungguh melakukan taat. Kita tak mau nak dekat maksiat langsung, kita tak mau. Inilah tuan-tuan, seorang hamba Allah yang disebut sebagai betul-betul hamba bagi Allah. Insanul kamil, insan yang sempurna, yang meletakkan dirinya betul-betul sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.